Oh. Assalamualaikum, Mun. Waalaikumsalam. Apa halnya, Ji? Apa ya? Dia begini. Minggu depan ni, kita ingat nak buat itulah. Hari meraihkan anak-anak yatim. Sekaligus kita nak menyambut Maulid Rasul. Jadi kalau boleh, ringan-ringan kalau tulang tu, datanglah ke surau kita tu, ya? Ajeng ya. InsyaAllah, Haji, teman akan cuba ringan-ringankan tulang ni datang ke surau, ya? Nanti dulu. Itu satu hal lah. Sebab apa? Yang meraihkan benda ni, makmum kita ni. Jadi jangan tidak-tidak lah. Lagi satu, kalau boleh, bagilah sumbangan sikit. Sumbangan? Ya, sumbangan. Ajeng ya. InsyaAllah, Haji. Tapi buat masa sekarang ni, teman tak ada benda nak disumbangkan. InsyaAllah kalau lain kali ada, teman cover, ya? Oh, sekarang tak ada lah. Tak ada lah. Yalah, macam mana pula, ya? Dah tak ada. Tak apalah, kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. La ilaha illallah. Kasih. Panjang umur. Gitu. Pendekkan cerita je lah. Kalau boleh minta derma sikit lah. Sumbangan ke surau kita ni. Nak menyambut apa Maulid Rasul ni. Ya. Tak banyak mana tu. 200-300 gitu je. 300? Itu 200-300 lah. Kocik bona. Oh. Tak ada masalah. Oh ya, alhamdulillah. Tapi itulah. Kira macam tak ada joki lah. Sebab Esen ni bagus yo baiki rumah. Kena banjir tahu di kampung. Jadi kalau nak dikirakan Esen ni lah yang lebih layak untuk terima sumbangan. Disebabkan Esen ni mangsa banjir. Kalau tidak, jangan ceritalah. Kalau setakat 300. 3 giban saya beri. Ya, tak ya juga pasal banjir pula, ya. Ayolah. Apa nak kata, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, Mon. Aku tak tipu dekat hang. Aku dah masuk 3 bulan dah. Hasil dia apa? Aku dapat tiap-tiap bulan masuk duit hantau, Kak. Alah, modal dia sekali semua hidup je. Takkan tak boleh kot. Ni, kalau hang masuk satu lot, RM3,000. Tiap-tiap bulan hang dapat RM500. Kalau hang masuk 2 lot, RM6,000. Sebulan-sebulan hang dapat RM1,000. Hang tak mau kah? Selama 5 tahun. Ni. Cuba hang tengok ni. Ni. Inilah hasil dia. Ni. Ni. Hang tak percaya lagi? Hang masuk, kalau tak masuk, rugi. Betul aku cakap. Ini Ajeng aja. Kak Jah, teman ni kan bab pelabur remah ni tak berapa nak meyakinkan lah. Pasal apa? Teman tengok banyak orang lain tu melabur kan, mah semua ni. Memang labur dah. Tapi mahnya, batang hidung mah tak nampak. Teman ni, kalau melabur mah, teman nak tengok mah tu depan mata. Tapi ini, itulah dia ni. Masuk duit je mah tak dapat. Macam mana cerita ni? Cakap abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rancak bona cerita. Apa cerita ya? Orang tengah cerita pelaburan mah kaya untung. Masuk. Ni. Ni kenalkanlah. Ini Kak Jah. Dia toki pelaburan mah. Katanya boleh untung be. Tiap-tiap bulan dapat duit katanya. 1 lot 3,000 ya. 2 lot 6,000. Kalau yang 3,000 tu untung 500 sebulan. Yang 6,000 tu 1,000 sebulan. 5 tahun. Woi, 5 tahun siapa nak bagi? Goyang kaki dapat duit. Teman tu pun rasa macam ubah fikiran nak masuk. Cuba tengok. Kopok duit ni Apa nak buat? Siap berikik lah bagai ni Dah, lupa dah. Kau menang ngacau. Adalah belajar meniaga. Business. Niaga apa, bah? Abah tu dah pencen. Setahu saya lah. Abah tu pandai keluar masuk hutan, yo. Ni nak meniaga apa pula? Untung ko.
Lupa ni. Saya tolong kira lah, bah. Kita ni ada kaya abang kata dulu. Tak lama lagi kita jadi orang kaya. Bila orang awal-awal ni untung. Pasal apa nanti makin lama orang masuk. Semua bawah kita. Apa orang kata downline kita. Makin banyak orang masuk. Makin untung lah kita. Makin banyak lah kita punya keuntungan tu. Oh, kaya kita. Kaya. Kalau macam tu, nanti saya balik kampung. Saya ajak semua orang kampung masuk bawah kita. Kita kaya. Ya tak? Bagus sangat-sangat. Satu kampung tu berapa orang ramai.